Dari muara sampai ke desa, serumpun jiwa, satu bahasa. Tanah Melayu akan 9:10 kita bergerak ke Pulau Jemaja yang berada di Desa Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kata orang tua sini, kalau pergi Letong ataupun Jemaja, kalau belum sampai Pulau Jemaja yang ini, berarti belum sampai di Pulau Jemaja. Santun warisan sepanjang zaman. Ni kita di Salah Sabek, kita nak ke gudang ikan. Ni ikan tak masuk? Ni tempat peti es. Okey kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Potret Alam, channelnya orang kampung kawan. Dan pada hari ini kita nak pergi tempat penampungan ikan. Kita nak cari ikan. Karena planning kita hari ni, kita nak pergi sebuah pulau bersama Pak Sopian, bersama Bang Zainal dan Cikgu Eko. Ini kita cari ikan dulu untuk bawa ke sana. Nanti kita panggang. Dan nanti kita sambil jaring juga. Takut tak dapat ikan, jadi kita persiapkan ikan sekali. Ada sinkroli. Ni panggil sinkroli. Mana ini spet ni? Ni panggil. Oh, ini hidrolik ni. Sinkroli. Sini hidrolik. Ni dalam motor. Hidrolik tu yang dari atas bawah tu lah. Sinkroli bang. Ni suasana pagi kawan-kawan. Dan tidak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengklik dan menonton video ni. Semoga kawan-kawan yang menonton video ni selalu diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ni keramba Pak. Dari mana? Dari rumah dia. Oh. Ada kan? Ada ikan tak eh? Kosong. Okey. Mau nak cari ikan. Kosong orang menembak dah ada pula tu orang langkah di acara kan. Oh, dah ada orang. Oh, acara puluh lah. Malam minggu pula. Dan minggu pula kan. Andi pula malam minggu. Tak ada yang turun. Kalau tidak ada saya pula. Pak Pera ada dah eh? Pak Pera ada dah. Tahu ni. Tahu lah tak orang jauh ni. Tahu yang orang kijang je kan. Ni ikan simpan pun tak ada dalam paper. Dah. Iuk besar. PRT. Oh, dia. PRT 4. Nak cari ikan ni. Tak ada tu memang. Pera kat ni kok. Duduk lah, merah ni nak ngedek tau. Takut ada orang balik bagan tadi. Apa yang ada keluar bagan tu pun. Sangka duit keluar. Masih kuat angin lah. Dah tentu. Malam tadi kan orang kan happy dulu untung. Malam minggu Makan lah. kat luar, mungkin malam ni lah. Ni pun Kalau acara tu kan. Apa nak tengok ini Pak? udah Ikan ikan apa? Di keramba. Rapu, Napoleon. Tu Pak. Dah. Boleh. Ni dalam camp lah. Izin Pak. Balik. Kita bawa Bang Sopian. Pak Sopian tengok ikan tu. Ada kerapu, ada Napoleon. Situ. Oh, tu ikan kerapu tu. Yang punya ni Pak Izwar lah. Tu. Besar ikan dia Pak. Ikan apa tu? Kerapu ke sunuk je lah. Besar. So, Nanti jual hidup-hidup lah. iyalah. Kalau dulu kan kapal Singapura masuk sini kan. Sekarang ni katanya belum ada Pak.
Makanya nelayan ikan hidup ni payah. Nak jual kat mana dah bingung kan. Maka Indonesia dah masih runding yang lagi bang. Ni lobster. Lobster. Ni. Oh, ikan tu. Tu lobster. Apa dia ni? Oh, gua apa jual? Apa ni? Tak tahulah jual tak ada ni dalam ni. Kadang dia jual dia dia kan. Dikumpul dia banyak-banyak tu. Cuma bos dia tak ada ni. Ni besar ni. Apa tu? Ikan kerapu. Jadi kita hari ni rencana nak pergi ke Pulau Jemaja. Jadi kata orang sini kalau sampai di Letong atau Jemaja ni, kalau belum sampai pulau tu berarti belum sampai Pulau Jemaja. Samalah dengan Tanjung Pinang. Kalau belum sampai di Pulau Penyengat kata orang, berarti belum sampai di Tanjung Pinang. Jadi hari ni rencana kita nak pergi bawa Pak Sofian di Pulau Jemaja yang berada di Desa Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur. Rupiah kita pak. Kalau saya cakap yang bagus lah $18 1 kilo tu. Itulah namanya sotong kata orang. Kalau soto yang macam besar tu sekilo dalam. Ternyata ikan di sini sudah dikirim. Jadi kosong. Malam tadi pun tak ada orang cari ikan kerana di Desa Genting Pulur ada acara. Jadi para nelayan para nelayan menghibur diri. Mana? Dengan Pak Mar. Kau kerja dengan Pak Mar? Bosan dah. Ayo. Nanti pergi nak ini hari esok tanggal 11. Tahu. Ini dia dari teman lah. Dari Sabtu lah. Ada tak nak mampu. Kalau dapat pergi lah. Senang lah Ini kau kata yang Tony tu kalau aku nak duduk kat sini. sini kat atas ni 350. Bawah 250. Tapi kalau bapak tadi duduk 2-3 hari, tak apalah kan. Discount lah. Ini kalau lah 10 hari. Ni kita cuba pergi gudang sebelah, gudang Bang Pera. Gudangnya. Bismillah. Okey. Sedap angin udara dia. Itu sana tu. Itu. Dah ada belum dia? Alamak. Honda ada. Bang ni. Oh, motor ada. Takut ada tidur. Apa gitu. Honda pun bunyi. Mudah-mudahan ada. Kalau tak ada, kita cari ikan jaring lah cuma. Ni cantik view di pagi hari. Ni jam 7:11. Tu Pak Sofian.
Mudah-mudahan orang kat gudang ni ada dan ikan dia pun ada. Jaring. Kita sebetulnya nak pergi Pulau Jumaja ni, nak sambil jaring. Dapat ikan? Ikan durian. Ikan durian. Jernih air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Po ni? Po? Mana orang dia ni? Honda ada. Honda ada. Assalamualaikum. Oh, ni dapur dia. Kita, kalau ada ini pak, ada macam pondok macam itu kan kat sana. Cantik bermalam kat situ. Macam camp tu kan. Buat sana. Tak ada orang ni. Dah. Mana orang dia? Kita dah keliling. Handphone dia ada. Pun ada. Orang tak ada. Dia kat dalam bilik air kat tu bang. Tahulah. Cek dulu. Tak ada juga. Kita tunggu sebentar. Santai sini sebentar. Kalau ada pondok sana, rumah apung ke, mantap tu malam situ. Malam tu mancing. Sebelah kena Keramba tu. Keramba kan kerambu Keramba. Kalau sini sebut camp pak. Mana Po ni? Sini tak ada pula orang yang jaga dia. Mana pula? Dah tak lagi. Di situ rumah Bang Ses tu. Mana? Situ. Abang siapa? Bang Ses. Ses mana? Ses yang biasa ngurut bapak saya tu. Oh. Biasa dia cari ikan juga. Nampung juga ikan. Cuba ke situ dulu. Kalau tak ada, kita bawa ikan yang beli pagi tu. Semalam tu. Ha. Kisahlah. Nanti mudah-mudahan jaring kat sana dapat ikan segar kan. Yalah. Ikan kita lah, tak kisahlah. Kita cuba pergi rumah Bang Ses dulu di situ. Kita tengok kalau tak ada. Mana? Yang dilarang merokok tu? Bukan. Ni yang rumah yang kecil ni. Ni nampak rumah belakang gedung tembok ni kan ada rumah tu. Ha tu dia. Okay, kawan ni kita dah berada di Desa Genting Pulur. Ni kita singgah di rumah Bang Zainal. Ni rumah Bang Zainal. Ni jambatan ke dapur dia. Dah terperak. Ni barang-barang kita. Kita ada bawa ikan juga. Ni rumah Bang Zainal. Assalamualaikum. Boleh masuk ni? Bang. Kita singgah rumah Bang Zainal dulu. Assalamualaikum. Ni rumah Bang Zainal. Mari sarapan ni. Pak ni ikan ni mana tahu luar takut ini. Nak aku buat sini nak. Takut kita jaring tak dapat kan. Kat sini dulu nak. Baru aku makan sedap dah tu. Dah pagi kan. Mampu. Di sana nanti. Nak bawa sini lagi. Bawa tak apa. Kalau dia bawa buat makan di sana.
Abang Zainal lagi sarapan lah. Sarapan nasi Datuk. dengan peyak. Lepas tu ada jual ini tak? Apa? Mi. Indomie. Hari Minggu Kenapa? libur. Hari Minggu dah libur kan? Libur, sarapan libur tu. Belum makan lagi? Kat sini ada kedai kan tu, kau makan. Kat situ tadi biasa dijual, hari Minggu tak nak. Hari Minggu libur. Tak ada orang jual-jual tu? Hari Tapi kat hari libur. Kat stadium lah tak ada. Apa cikgu? Apa cerita? Bila ada berita tanya ah. WA dia kata dia baru bangun habis tu nanya pergi tak? Belum jawab dia. Pak Eko banyak ini. Banyak jadual dia. Rumah dia pun berangkat hari ni. Oh, dah berangkat tu bukan layak kelima tu tadi. Cuba dia. Siang dia kata dia. Kalau Oh. Dia kata dia kalau ada ipar dengan hantar dia ni. Tak saya ke rumah cikgu tu. Okey. Tanya ada. Okey lah rumah ni biasalah saya pun pernah duduk rumah macam gini juga. Rumah makcik saya dulu kat Singapura, rumah atas saya macam Rumah gini saya juga. dulu, ya? Ha, sama. Ni pun buat tutup. Tutup. gara-gara ngerjain ini lah kemarin tak kami sempat ke mana-mana. Nibung bawahnya. Lantai dia. Apa dia? Lantai dia nibung. Ini. Apa dia? Apa kayu nibung? Ha. Bagus, kayu nibung bagus. Tu Sejuk lah. Padahal lah tu macam rasa sedap. kalau kita berbaring sejuk tapi ni tutup dia ni. Dah tutup. Gara-garanya apa? Tahu gara-garanya? Donaturnya katanya sakit mata. Tengok rumahnya lubang-lubang. Jadi nibung Puan Zainal tutup dah ni kerana salah satu donatur ni bilang sakit mata tengok dah. Sakit mata minum kata. Pada kita ni biasa-biasa. Pada diorang ni lain macam ni. Macam ni. Bukan lain macam, semacam. Terima kasih. Aduh. Tadi kuat. Tak apa, tak apa. WA cikgu belum bal-balan dia. Tak. Tak buat air kopi pula tu. Kita prepare rumah Bang Zainal. Apa benda nak kita bawa ada ni. Ni rumah dia, rumah dia canggih tau. Kita dah ada buat tadi air asam. Tu hari isi. Bawa 5 watt ni. Mana limau tengah limau dah ada pesen. Tok dalam tok. Untuk apa tu? Cecah nanti kita makan ikan. Ikan dia. Rumah ni canggih tau. No. Di dalam rumah ada parabola. Betul-betul. Itu kat atas kepala dia tu. Rambola Piramli lah. Orang tahu parabola kat luar, dia bawa kat dalam rumah. Itu bukan parabola lah. Itu tutung saji lah. Bercanda je Ya ke. Para bulan Kopi tu. Kalau Ini kami kopi jual dapat buatan bola, baca. isteri Bang Zainal. Langsung ini. Ini kopi buatan isteri Bang Zainal. Jadi siapa nak buat kopi saya, jadi isteri saya. Ya tak? accent kat sini. Accent kat sini, Ganti. Ni buat parang. Boleh? Parang. Safety ya. Ni kita nak beransur bergerak. Kita singgah rumah Cikgu Eko dulu. Lepas tu baru kita meluncur ke Pulau Jemaja. Jalan mana bang? Sana? Depan sana? Ya, jalan depan belok kanan kita ke rumah Cikgu Eko dulu. Dah saya tinggal di rumah Bang Zainal. Berarti dari Pulau Jemaja ke Penesan. Santai di Penesan Jalan awak. Iya. Tak tengah kan? Nak bawa topi tak abang? Apa? Topi. Oh, ini sayang nak awak. Takut awak hitam macam dia kan. Oh, dengan nyacah Pak Sofian. Laju ke jalan? Man tak Laju tercor. jalan. Kau kasut saya berapa? Saya. Ha. Saya 40.39. Sama dengan kaki saya dah. Baru kasut ni pada Mana tak?
kita ada bawa ikan juga untuk santai-santai di pulau sana sambil bakar-bakar ikan sama Bang Zainal, Cikgu dan Pak Sofian. Tapi Bang Zainal ada juga bawa jaring kawan. Nanti kita sambil jaring ikan di sana. Tapi nanti videonya kita akan tayang di channel Bang Zainal dan Kutu Laut. Baju saya nak ambil minyak kat sini. Minyak mana? Dia ambil minyak. Ini kita nak ke rumah Cikgu Eko. Nanti kita bersenang-senang di Pulau Jemaja dan Pulau Penesan. Nanti kita akan tayang videonya di channel Kutu Laut dan channel Bang Zainal. Ni rumah dia sebelah kiri ni. Mana? Kiri ah. Ha. Apa lah kat sana lah. Oh ni kedai ni. Tas bapak tu tak kancing pak. Apa dia? Kancing sini saya kunci. Okey. Ni mesin cuci yang awak dapat malam tadi lah. Bang, Saya nak ambil gambar ni. nombor tak apa. Ha, ini burung Cikgu Eko, burung murai dia. Assalamualaikum. Burung murai. Kita nunggu Cikgu Eko sebentar kawan. Mungkin nanti kita di pulau seberang sana, pulau depan sana, Pulau Penesan. Ke Pulau Jemaja tau. Tak. Tapi nanti sebelum kita ke Pulau Penesan, kita singgah di Pulau Jemaja. Mana cikgu? Rumah dia Tak ada. ada. Ni kita di rumah Cikgu Eko. Ni Askar lagi makan goreng pisang dengan gula ijuk lah. Ha, ni gula ijuk. Mana? Makan? Pak. Ha, Mana? kedai tu. Nasi bawa lah. Mam bawakan nasi. Arik bawakan nasi. Rumah dah buat nasi. Tak masak nasi ni. Nasi ada sikit ni. Kan makan lah. Ya? Nah, Masak lah. Boleh hijau ni. goreng pisang ni. Askar dengan Wais. Wais main bola kalah. Okey kawan-kawan, ni kita nak pergi. Ha? Ni jam 9:10. Kita bergerak ke Pulau Jemaja yang berada di Desa Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kata orang tua sini, kalau pergi Letong ataupun Jemaja, kalau belum sampai Pulau Jemaja yang ini, berarti belum sampai di Pulau Jemaja. Jadi pada hari ini kita bersama Bang Zainal dan Cikgu Eko akan bawa Pak Sofian yang dari Singapura ke Pulau Jemaja yang aslinya. Ha, kira-kira macam tu lah. Yang namanya Pulau Jemaja, letaknya berada di Desa Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Tu cikgu berambil. Nanti kita kat sana akan nyelam-nyelam, jaring ikan, dan kita akan manggang ikan di pantai Pulau Penesan. Baiklah kawan, video saya ni rasa saya cukup sampai sini. Nanti kita sambung di pulau sana di channel Kutu Laut dan channel Bang Zainal. Jangan lupa kunjungi channel Kutu Laut dan channel Bang Zainal. Kita bersantai-santai bersama Pak Sofian Singapura di Pulau Jemaja dan Pulau Penesan. Jaring ikan dan nyelam-nyelam, mandi air laut di sana. Tu Pak Sofian. Tank dia tak ada. Okey kawan-kawan, nanti kita sambung videonya di channel Kutu Laut dan channel Bang Zainal. Dan jika saya ada salah-salah cakap ataupun salah-salah penyampaian dalam pembuatan video ni, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di channel Kutu Laut dan channel Bang Zainal. Mantap.
sampai ke Pulau Jemaja. Kata orang Jemaja, kalau belum pijak Pulau Jemaja ni belum sampai ke Tanah Jemaja. Kerana ada ini sejarahnya Pak Sofian. Sejarahnya